bahagian dalam pertandingan Formula 1. So setiap kumpulan diwakili oleh pensyarah dan juga pelajar. So pensyarah ada 3 orang dan selebihnya diwakili oleh pelajar. Dan kali ini sangat istimewa kerana resipi itu agak terhad. Maksudnya bahan yang diberikan itu adalah standard di mana setiap kumpulan perlu menggunakan bahan yang sama iaitu ayam. Jadi dalam menilai masakan ini nanti kita akan melihat kreativiti grup masing-masing melihat kepada ramuan rahsia yang digunakan. Harapan saya supaya pertandingan berjalan dengan penuh menyimpah, penuh kemesraan, dengan penuh semangat kerjasama dan insyaAllah aktiviti ini dapat kita teruskan pada masa yang akan datang insyaAllah.